Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, insya-Allah. Bengkel itu amalan untuk merembas jin, jin yang merasuk, jin yang kacau kita, jin masuk dalam rumah, dia kacau rumah kita. Kadang-kadang bunyi sana bunyi sini macam-macam lah. Dia rupa macam-macam. Jadi kita kita nak rembas, nak suruh dia keluar lah, menghalaukan jin apa semua. Jadi di samping itu juga semua, okay, Ustaz akan bagi bonus tau. Bonus. Ni bonus ni. Bonus apa tu semua? Bonus ni memang hebat tu semua. Bonus ni amalan dia pendek je. Pendek dah. Amalan dia pendek tu semua. Tapi kelebihan apa tu semua? Ada tiga. Ada banyak sebenarnya. Banyak. Tapi Ustaz bagi tiga yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 kelebihan yang besar tu semua. Pertama, kalau kita amalkan amalan ni tu semua, amalan bonus yang Ustaz akan bagi ni, pertama, segala kesakitan akan disembuh. Anda sakit kepala akan sembuh, anda ada angin akan sembuh, anda sakit pinggang akan sembuh, anda sakit jantung akan sembuh, anda sakit darah tinggi akan sembuh, anda sakit kencing manis akan sembuh, insya-Allah. Kalau anda amal dengan istiqamah, insya-Allah segala sakit anda akan disembuhkan. Yang kedua, segala kalau anda ditimpa bencana, Allah Taala akan angkatkan bencana anda. Dan yang ketiga, kalau anda ditimpa bala, maka anda akan dilepaskan daripada bala tersebut. Sekarang ni kita COVID ni semua kan, COVID kita minta jauh-jauh tu semua. Kita minta jauh bagi anda. Ialah ada setengah kata, Ustaz tak apalah, Ustaz kat rumah dia, kami bekerja. Pergi sana, pergi sini. Jadi ni amalan ni penting bagi anda yang selalu on the move. Anda selalu macam Ustaz tak apa, Ustaz tak, walaupun duduk kat rumah semua, ada jiran Ustaz duduk kat rumah, tak keluar rumah pun tapi kena COVID. Ada tuan semua. Nak beritahu Allah Taala boleh buat macam-macam. Jadi inilah kali kalau anda kena kesakitan akan disembuhkan, ditimpa bencana, kedua ditimpa bencana Allah Taala akan angkat, dan jika ditimpa bala Allah Taala akan lepaskan. Yang keempat tuan semua, kesusahan. Kalau anda dapat ditimpa kesusahan, Allah Taala akan lapangkan kesusahan anda. Dan kalau anda ditimpakan kesempitan wang, kesempitan hidup, Allah Taala akan lapangkan juga. Dan kalau anda ditimpa kedukaan, sedih tuan, sedih, ya Allah, sedih macam mana ya Allah, anak ramai ya Allah, tak ada duit ya Allah, macam-macam. Jadi Allah Taala akan lapangkan kehidupan anda. Jadi inilah tuan semua, kalau anda tak ambil amalan ni, tak ambil amalan, anda tak join pada hari Sabtu ni, anda rugi, anda tidak akan dapat miliki bonus ni. Ada yang mesej kepada Ustaz, boleh tak saya nak miliki bonus tu saja yang Ustaz nak bagi percuma tu? Ada. Kita kena join tu, tak mau join tu, tak boleh, Ustaz tak akan bagi. Ustaz takkan bagi dia semua. Ada yang macam tu. Dia elak sikit lah. Ada orang Kelantan panggil elak dia. Jadi dia nak amalan tu. Dan Ustaz bagi free kan. Ustaz bagi free bagi pada saya. Tapi tak boleh kata Ustaz bagi free kepada orang yang join pada Sabtu ni. Kalau Ustaz bagi pada awak, pada anda, maka tak adil lah. Tak adil lah pada orang yang ambil Sabtu ni. Jadi kalau anda nak, daftar segera untuk dapatkan bonus ni. InsyaAllah memang tune kalau anda belajar pada Sabtu ni. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home. Jangan pergi mana-mana tuan semua. Kalau tak ada kerja, biar duduk kat rumah je. Dan banyak zikir, banyak berselawat. Besok hari Khamis mulakan berselawat, dan hari Jumaat jangan lupa berselawat kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.